Kenapa dikatakan Allah mengetahui tapi Allah Ta'ala turun dengan empat kitab? Pasal Allah Ta'ala mengetahui, kita tak mengetahui. Itu yang dia turun bagi 4 kitab kat kita. Kena jawab dia tu. Dia pasal dia tanya soalan akai. Dah kalau Allah Ta'ala tahu sungguh, kenapa Allah Ta'ala turun 4 kitab? Allah tak turun satu. Pasal Allah Ta'ala tahu yang kita ni tak tahu. Jadi dia kata Allah Ta'ala tahu yang zaman Nabi Daud ni kena cerita dia macam ni, macam ni, macam ni. Itu yang diturunkan Zabur. Kan? Zaman Nabi Isa ni kena macam ni, macam ni. Itu yang diturunkan Injil. Zaman Nabi Musa ni nak kena cerita macam ni pasal dia turunkan Taurat. Zaman Nabi Muhammad dia dah lalui dah, dia tahu dah Taurat, dia dah tahu dah Zabur, dia tahu dah Injil. Tu yang semua tu ada dalam Al-Quran. Nak katakan macam hang lah, katakan macam hang lah. Hang tu kena katakan tu. Hang tu masa darjah 1 kita ajak apa? Algebra kan mengaji dia satu. Pasal hang pasal cikgu tahu kalau ajak algebra kat hang, rosak hang. Tapi naik mendengar Allah Ta'ala cikgu tak ajak dah satu jemaah tu, cikgu ajak algebra. Nak kena tu pasal dia tanya akal, kena jawab tu akal. Boleh faham tu? Kena jawab tu. Boleh jawab je ustaz jawab tadi. Insya-Allah boleh. Dah kena jawab hang, kena macam hang. Tak betul ni, dia orang yang tanya akal, dia jawab akal. Kita ada kata qala Rasulullah. Dia bukan pegang. Kan macam hang, kata macam hang. Darjah 1 hang mengaji apa? Matematik. Satu waktu kan. Masa darjah 6 hang mengaji apa? Masa darjah 1 kata 1 mengaji apa? Lah ni hang mengaji tingkatan 6 add math. Ada add math ajak darjah 1. Rosak habis kata. Pasal cikgu tahu hang tak tahu. Kita kena kata tu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ni dia tahu kata kita tak tahu. Kita hanya tahu beberapa juzuk daripada yang Allah Ta'ala tahu. Nak kata tu. Jelas tak?